Okey, hari ni Alia dekat Kilang. Alia nak tengok projek-projek apa yang kita tengah ongoing Yes! Okey, kami bukan je buat dekat bahagian rumah ke, kita untuk dekat, tapi kami juga buat untuk yang besar-besaran macam dekat kondo dan juga flat macam tu lah. Macam ni. Ini adalah salah satu projek kita tengah buat, baru nak start buat. Dia buat untuk toilet untuk bilik air lah. Kaunter ke apa kita tak pasti dan kita tengok hasil akhir lagi dah siap. Tapi kita kata potong dululah. Lepas tu gang, dia jadilah macam ni. Okey, ini juga projek ongoing kita yang letak dekat bilik air. Projek ni dia gunakan batu kuarsa yang baru sampai tau. Korang ingat tak batu baru-baru ni? Ini adalah batu baru tu dia pakai. Cantik tau. Ini pun kita punya projek going. Yang ni kat KL tau. Ini pun kondo. Projek ni dia buat kitchen top. Kita tengah nak potong lubang sinki. Okey, lepas kita dah potong guna mesin yang besar tu, kita akan datang kat sini untuk polis pula bahagian tepi-tepi ni bagi lebih smooth lah. Projek ni dia pakai batu kuarsa BP2811. Okey, ni projek terakhir untuk hari ni iaitu projek dari Penang. Dia buat kaunter basic. Dia tengok ni banyak level-level. Level 10, tengok pada level 1, 2, tengok pada sampai lah. Ada sampai 20 pun ada lah. Jadi projek yang kat Penang ni dia menggunakan batu kuarsa stand. Okey, macam inilah kita orang punya suasana di Kilang. Kita tetap menggunakan mesin yang besar dan juga tenaga buruh yang berkemahiran lah. Yes! Kalau korang nak dapatkan servis kami, jangan lupa walk in showroom Berana Plastik ataupun hubungi di nombor yang tertera. Ingat batu cantik, ingat Berana Plastik.